Cikgu, apa beza asasi dengan diploma ya? Banjawab soalan ini. Ini mungkin soalan adik-adik kita yang sedang nak isi UPU fasa kedua. Dan mungkin mereka nak tahu apa beza asasi dengan diploma. Sebab dalam UPU pun ada asasi diploma kan. So, confused. Mana yang saya nak kena pilih ni? Dan bantu saya tuan-puan kongsikan video ni dan save video ini supaya adik-adik kita yang lain dapat tengok video ini. Dan juga kongsikan juga pandangan anda di ruangan komen. Supaya mungkin ada input-input yang mungkin anda boleh tambah untuk adik-adik kita baca dan dia boleh tahu lebih detail lagi antara asasi dan juga diploma. Untuk maklumat anda, asasi dan diploma adalah salah satu laluan untuk anda sambung belajar ke degree. Ijazah sarjana muda. Cuma bezanya adalah asasi dia tempoh dia setahun. Bergantung kepada program lah. Dan juga diploma dia 2 atau 3 tahun. Cuma asasi ni untuk maklumat anda, dia adalah laluan ke degree. Diploma, habis saja anda diploma, anda boleh kerja ataupun anda nak sambung belajar ke degree. Asasi tak boleh. Bukanlah asasi tak boleh. Cuma asasi ni dia adalah laluan ke degree. Itu antara perbezaan yang boleh dikatakan beza antara dua asasi dengan diploma. Untuk maklumat anda juga, asasi dia ada 2 jenis. Dia ada asasi terbuka dan juga ada asasi tertutup. Yang ini pun anda kena tengok berkaitan dengan asasi terbuka dan tertutup. Dan untuk maklumat anda, syarat kemasukan untuk diploma ni dia fleksibel sikit. Tapi untuk asasi, dia agak spesifik. So, anda kena memenuhi syarat kemasukan untuk masuk asasi. Itu antara beberapa perkara yang perlu anda tahu. Dan daripada 2 jenis ni, asasi dengan diploma, dia bergantung kepada anda punya perancangan. Nak ke mana? Kalau anda nak ke degree terus, asasi adalah sesuai sebab dia dalam tempoh yang singkat, setahun je. Kalau anda rasa macam nak kerja ke nak sambung degree, anda pilihlah diploma. Sebab habis saja diploma, anda boleh bekerja menggunakan CJ diploma anda. Tapi kalau anda rasa nak sambung belajar, boleh terus ke degree. Tapi tempohnya agak lama sikit lah, iaitu 2 tahun atau 2 tahun.